Benda ni jadi dah lama dah. Dalam tahun 90-an dulu. Dulu Omar kerja dekat stesen minyak. Bukan dekat tengah bandar, tapi bukan juga dekat ceruk kampung. Kawasan tengah-tengah je lah. Stesen ni dekat jalan 2 lane je. Tak jauh pun dari lebuh raya utama. Ramai orang singgah isi minyak. Standard lah isi stesen minyak macam ni kan. Tapi tu semua waktu siang lah. Bila matahari dah terbenam, masa tu lah part best bermula. Ada orang mabuk lah, budak-budak remaja pun ramai juga datang beli rokok. Pernah sekali ada seorang lelaki selamba yang mencuri depan mata Omar. Masa tu dalam pukul 12.30 malam. Lepas tu dia keluar, call polis sendiri dan tunggu dekat parking sampai polis datang. Omar pun ikut dia keluar sekali. Tanyalah apa hal dia buat macam ni. Nampak macam mabuk. Dia pun pandang Omar dan bercakap, "Aku cuma nak tempat tidur untuk malam ni je." Tak sangka langsung dia akan jawab macam tu. Tapi Omar suruh dia belah dari situ. Sebelum tu dia bagi baliklah barang yang dirembat tu. Bila polis datang, Omar bagi tahu hal sebenar. Tapi yang Omar nak cerita sebenar ni, yang betul-betul buat dia berhenti kerja terus, makhluk inilah puncanya. Malam tu macam biasalah, shift malam. Omar sorang-sorang je duduk dekat kaunter. Masa tu dalam pukul 2.20 pagi, tiba-tiba bunyi loceng pintu kedai tu berbunyi ting. Ada orang masuk lah. Omar terus tengok ke arah pintu. Nak tengok siapa yang masuk tu. Orangnya rendah, tak sampai 5 kaki setengah. Muka nampak tua, umur dalam 50-an lah. Rambut dia panjang, kusut, melekat antara satu sama lain. Macam 2 bulan tak shampoo rambut. Dia jalan ke kaunter dengan perlahan. Setiap langkah dia macam tengah fikir je. Lepas beberapa langkah, akhirnya orang tua tu sampai depan Omar. Dia letak dua-dua tangan atas kaunter. Kuku dia kotor, hitam berlapis-lapis. Nampak macam dah lama tak dibersihkan. Dia buka mulut perlahan. Suara dia serak, kering. Dan Omar sempat nampak gigi dia kuning. Dia tanya tandas dekat mana. Suara dia macam orang sakit tekak. "Tandas kat mana ni?" Omar terus tunjuk dekat sudut belakang. Ada lorong kecil. Situ ada store dengan satu tandas kecil. Tanpa banyak tanya, dia pun melangkah ke arah tu. Tak lama lepas tu terdengar bunyi pintu tandas ditutup. Dam. 5 minit, 10 minit, 15 minit. Omar mula rasa pelik. Bukan ke tadi dia kata nak masuk tandas? Kalau orang biasa Omar tak kisah sangat. Tapi ni orang tua, nampak macam orang gila je. Masuk minit yang ke-20, Omar bangun dan melangkah menuju ke tandas. Omar ketuk pintu tandas tu 2-3 kali. Tak. "Hello bang, okey ke dalam tu?" Omar dengar suara dia balas dari dalam. Perlahan je, macam bergumam. Katanya dia okey. Malah nak cakap banyak, Omar terus patah balik ke kaunter. Duduk semula. 10 minit berlalu, tapi mamat tu tak keluar-keluar juga dari tandas. Dalam hati dah mula menyumpah. Dan masa itulah Omar terdengar satu bunyi pelik. Mula-mula sama, tapi makin lama makin jelas. Suara orang mengerang. Omar terus bangun, jalan semula ke arah lorong tandas tu. Kali ni bulu roma dia dah mula meremang. Bunyi erangan tu makin kuat bila Omar makin dekat. Bunyi macam tengah derita atau takut gila. Omar ketuk pintu. Tak. Kali ni sunyi. Langsung tak ada balasan. Omar tunggu sambil pasang telinga. Lepas beberapa saat, terdengar suara dia tersekat-sekat minta tolong. Suara tu makin kasar. Bunyi mengerang tadi dah bertukar jadi suara menjerit. Wah! Tak cukup dengan tu, Omar dengar pula bunyi hentakan dari dalam tandas. Macam dia tengah hentak-hentak badan ke pintu atau dinding. Omar cuba pulas tombol pintu, tapi mestilah dikunci dari dalam. Jantung dah start laju. Omar tak tahu ini kes orang cirit teruk ke atau ada benda lain yang lagi bahaya tengah jadi sekarang ni. Tapi yang membuatkan dia makin seram, ada bau busuk gila keluar dari celah bawah pintu tandas tu, macam bau bangkai. Omar terus berdiri tegak dekat depan pintu tandas. Kepala dah berserabut. Ada sesuatu yang sangat tak kena tengah berlaku dalam tu. Omar jerit dari luar, suruh dia buka pintu. Kalau betul nak minta tolong, dia kenalah buka pintu tu. Tapi dia langsung tak peduli. Orang tu dah mula meracau tak tentu hala. Merepek pasal pintu tu kena kekal berkunci. Katanya dalam tu je tempat dia selamat. Diorang dah datang, diorang dah tahu, diorang dah jumpa aku. Itu je yang dia asyik ulang-ulang. Setiap ayat yang dia sebut diselang-seli dengan jeritan minta tolong. Omar menjerit dari luar, suruh dia unlock cepat. Tapi dia asyik ulang, diorang dah datang, diorang dah tahu. Tak tahu siapa diorang yang dia maksudkan tu. Dalam masa yang sama, bunyi hentakan dari dalam tu makin kuat. Dong.
Macam ada benda tengah bergeluk dalam tandas tu. Omar dah jadi tak tentu arah, tak tahu nak buat apa. Tak panggil polis pun, mungkin sebab kepala tengah serabut sangat masa tu. Suara orang tu makin perlahan, dah tak menjerit macam tadi. Bunyi hentakan pun dah makin senyap. Omar terus berdiri depan tandas tu. Kalau jadi apa-apa dalam tu, dia yang kena. Lepas 5 minit macam tu, tiba-tiba Omar dapat idea. Dia terus masuk bilik store dekat sebelah, ambil troli besi yang biasa guna untuk tolak barang berat. Omar heret troli tu ke lorong. Dengan segala tenaga yang ada, dia rempuh pintu tandas tu habis-habisan. Kodobong, pintu tu buka luas. Dan apa yang Omar nampak lepas tu, memang dia tak boleh lupa sampai sekarang. Bau yang keluar dari bilik tu rasa macam nak muntah dekat situ juga. Omar undur ke belakang, ambil nafas kejap. Bau tu memang lain macam, tapi makin dia tarik nafas, makin rasa macam nak mati. Dalam kepala dah mula rasa macam nak hilang akal. Masa tu baru Omar sedar, dia perlukan orang luar, tak boleh hadap benda ni sorang-sorang. Jadi Omar call polis, sebab dia syak orang tu dah mati. Dia terbaring atas lantai jubing, badan terlentuk, separuh bersandar dekat dinding. Tangan dia penuh dengan darah. Lantai tandas tu ada serbuk warna kuning. Dekat dinding pun ada kesan penumbuk berdarah. Dah boleh agak dah. Dia memang bertinju dengan tembok tu dari tadi. Dan bau tu tak payah teka dah. Orang tua tu berendam dalam tangkungan air warna coklat. Dia berak banyak gila dan dia tak melepas dalam mangkuk tandas pun. Dekat lantai tu je dia melepas. Elok je duduk bersimpur dalam genangan najis dia sendiri. Omar perhati betul-betul muka lelaki tu. Dekat hidung dengan mulut dia penuh dengan serbuk warna kuning. Dekat hujung bibir dia tu ada buih sikit. Mata dia merah menyala. Lepas call polis dan beritahu situasi tu, Omar tunggu dekat depan pintu masuk stesen minyak. Lebih kurang 15 minit polis sampai. Diorang suruh Omar tunjuk tempat kejadian. Ambulans pun sampai juga. Paramedik dah bersedia angkut peralatan semua. Omar pun pimpin diorang masuk ikut lorong belakang tu. Bau busuk tu masih ada. Dinding masih ada kesan tumbukan. Lantai tandas pun masih ada serbuk kuning tu berterabur dekat tepi tiles. Tapi lelaki tu dah tak ada. Langsung tak ada, macam tak pernah wujud. Tak ada kesan tapak kasut, tak ada kesan seret dekat lantai, tak ada cap jari, tak ada bekas darah menghala keluar. Hilang macam hantu. Omar terdiam. Polis tengok dia pelik. Paramedik pun dah confused. Omar tak tahu nak macam mana nak explain. 2 bulan lepas tu Omar terus berhenti kerja. Sebab sejak kali masuk je shift malam, Omar rasa macam ada sesuatu tengah tengok dia. Kadang-kadang waktu sunyi je, barang-barang kedai tu tiba-tiba jatuh. Kadang dengar orang panggil nama dia, dan suara tu sama dengan suara lelaki tua tu. Pernah juga Omar nampak kelibat seseorang dekat sudut kedai. Dia kenal sosok tu. Itulah lelaki tua yang hilang tu. Bila dia datang dekat, kelibat tu dah tak ada. Lonceng pintu kedai tu jangan cakap lah. Setiap kali pukul 2 pagi dia berbunyi sendiri, walaupun tak ada orang masuk. Dan yang paling membuatkan Omar susah nak tidur malam sampai sekarang, ayat yang lelaki tu ulang banyak kali dalam tandas. Diorang datang, diorang dah tahu, diorang dah jumpa aku. Siapa diorang tu? Dan kenapa sampai sekarang Omar rasa macam diorang tu tengah cari dia pula?